Nasihat untuk anak muda yang baru bekerja. Anak muda yang baru menerima gaji pertama, jangan terlalu cepat mahu kelihatan berjaya. Kereta boleh tunggu, telefon mahal boleh tunggu, beg berjenama juga boleh tunggu, tetapi masa untuk membina kekayaan tidak akan menunggu anda. Apabila gaji masuk, buat 5 perkara. Pertama, simpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan sebelum berbelanja. Kedua, bina dana kecemasan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan. Ketiga, elakkan hutang untuk memenuhi gaya hidup dan pujian orang. Keempat, tambah ilmu dan kemahiran supaya pendapatan terus meningkat. Kelima, mula berkumpul walaupun RM100 ataupun 1 gram. Jangan berkata, nanti apabila gaji sudah besar, barulah saya menyimpan. Kerana apabila gaji meningkat, selalunya perbelanjaan juga ikut meningkat. Jika umur 25 tahun mula mengumpul 1 dinar setahun, pada umur 60 tahun sudah ada 35 dinar. Nilainya bukan sekadar pada jumlah emas, nilainya terletak pada disiplin yang dibina selama 35 tahun. Jangan habiskan seluruh gaji untuk membuktikan kepada orang bahawa kita sudah berjaya. Gunakan gaji pertama untuk membina masa depan, bukan sekadar menaikkan gaya hidup. Komen mula jika tuan-puan mahu belajar membina simpanan daripada gaji pertama.